Ramai daripada kita lepas daripada solat fardu 5 waktu, kita akan zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali. Tapi tak ramai orang yang tahu fadilat daripada kita berzikir 33 ini selepas daripada salat. Dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, Nabi SAW bagi tahu siapa yang berzikir dengan 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ini, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Dosa-dosanya akan terhapus walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi pengampunan yang Nabi SAW katakan ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar ni para ulama bersepakat boleh terhapus melalui taubat nasuha. Tetapi dosa-dosa kecil ni macam-macam amalan yang bila kita buat, insya-Allah akan terpadam dosa-dosa kita ini. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Setiap kali selepas kita salat, kita zikir. Ini peluang untuk nak kita hapuskan segala dosa-dosa kecil kita yang terjadi di antara waktu-waktu salat tersebut. Dan zikir ini juga boleh diamalkan sebelum kita tidur. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW ada ajar kepada anak perempuannya Fatimah. Masa tu Fatimah datang mengadu kat Nabi SAW. Dia kata dia penat buat kerja rumah dan diperlukan kepada pembantu. Tapi masa tu mungkin mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pembantu. Maka Nabi SAW kata, nakkah kamu aku ajarkan kepada kamu satu yang lebih baik daripada itu? Maksudnya kalau kamu buat ini, Allah akan bagi pahala yang berganda-ganda, ditambah dengan kesabaran kamu, dengan pahala kamu mengamalkan zikir ini, itu jauh lebih baik. Nabi kata sebelum kamu tidur, masa kita dah naik ke katil kita, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Jadi 100. Siapa yang amalkan ini, insya-Allah kita akan perolehi kebaikan yang besar. Biarlah kita beramal dengan ilmu, kita akan rasa lebih lazat dan lebih nikmat.